dah masuk dekat TikTok, kemudian nak beli barang dekat TikTok kena beli dekat kedai ataupun nama dia shop lah. Okey ni bawah ni ada shop, tekan dekat shop ni, lepas tu dekat atas ni anda boleh scroll ada TikTok Shop Mall. Okey, anda boleh beli barang dekat sini ataupun anda boleh buat pencarian umum dekat atas ni, anda tulis barang yang anda nak beli. Contoh anda nak beli Omega 3 ni, anda tulis saja Omega 3, dia akan keluar macam-macam produk Omega 3. Okey. So, dalam nak dapatkan cashback ni, dia ada 3 step saja. Step pertama, cari produk dan copy link produk tu. Kedua, semak cashback di Mova. Dan ketiga, buat pembelian. Itu saja. So, sekarang ni step pertama, kena pilih produk. Okey, nak pilih produk ni kena hati-hati kalau di TikTok jangan pilih yang ada logo macam gini, video. Sebab ini adalah video affiliate. Yang kedua, jangan pilih yang ada live. Sekejap kita cari yang ada logo live kejap. Ni nampak, ni ada logo live. Okey, jangan pilih. Anda pilih yang gambar saja. Contoh ni gambar, ni gambar, ni gambar. Contohlah kita nak beli ni. Anda tekan, lepas tu step pertama copy link produk. Nak copy macam mana? Dekat atas dia ada tanda anak panah ni, logo anak panah, tekan. Nanti dia keluar satu pop-up, dekat bawah ni ada copy link. Bahasa Melayu dia salin pautan lah. Okey, step pertama dah selesai, dah copy link. Step kedua nak semak cashback, keluar anda terus masuk dekat Mova untuk semak. Nanti dia automatic detect cashback untuk produk ini. So ini cashback dia. Okey, anggaran cashback untuk produk ni RM162.82. Bayangkan, selama ni beli produk ni dapat produk saja. Kali ni dapat produk, dapat extra cashback. So jimat tak? So jimat kan? So step kedua dah selesai, dah semak. Lepas tu step ketiga nak beli. Nak beli macam mana? Tekan dekat bawah ni, beli di TikTok. Tekan beli di TikTok. Nanti dia bawa balik kepada TikTok. Okey, kepada produk tadi, barulah anda beli. Tekan buy now. Okey, anda set up lah anda punya alamat. Nak bayar guna apa tak kisah. Pay later boleh, COD boleh atau Mail pun boleh. Okey, dalam masa 3 hari, produk ni akan sampai ke rumah awak. Betul? So, dalam masa 48 jam juga, okey, yang RM162.82 ni, cashback ni, dia akan masuk ke dalam akaun Mova anda. Dekat mana? Dia duduk dulu dekat pesanan saya. Okey. Alright. Dia duduk dekat atas. Selama 48 jam, dia semak. Kalau anda tak langgar pantang larang, okey, dia akan berjaya duduk dekat bawah ni. Macam ginilah yang dah berjaya. So, bila dah berjaya, dia akan duduk dekat pendapatan dekat bawah ni. Tekan pendapatan, dia duduk dekat atas ni. Inilah total cashback anda. Lepas tu, dalam masa proses paling cepat 3 hingga ke 14 hari kalau di TikTok, okey, akan dia berjaya duduk dekat baki boleh dikeluarkan. Bila dah duduk dekat baki boleh dikeluarkan, anda boleh tekan keluaran. Maksudnya anda dah boleh withdraw, keluarkan. Anda boleh set up, nak masukkan dekat bank boleh, dekat TNG pun boleh, Touch 'n Go. Okey, lepas tu minimum RM10 saja dah boleh keluarkan. Alright, dalam waktu 1 hari dah boleh masuk. So, itu saja.